Korang-korang mana yang kampung kat Ipoh, belah-belah Perak, belah-belah utara tu, kalau teringin makan mi kicap, korang cari kat mana? Jangan cakap pergi Ipoh semata-mata nak makan mi kicap. Kat sini, kat KL pun ada mi kicap sedap guys. Tak percaya? Jom, kita tunjuk, follow lah kita. Saya macam kenal lah abang ni. Abang ni bukan yang selalu promote ke? Betul. Selalu nampak ni. Topi ni famous betul ni. Oh ya. Abang owner ke bang? Owner. Owner nama... dekat Mi Kicap Ipoh. Okey. Nama ni siapa? Nama saya Kamarul Ashraf. Ya. Panggil Ash. Lain macam pula kan. Saya dengar Mi Kicap Ipoh ni paling sedap kat KL, betul ke? Betul. Bukan setakat tu, kita bukan konsep warung tapi kita konsep macam kafe juga. Barista pun ada. Boleh ke kalau Kuali nak tengok macam mana nak buat mi kicap? Boleh, jom. So ni kita nak buat mi kicap kita lah. Ini guna mi kuning ke? Ini guna mi kuning yang tak berkapur. Kenapa guna mi kuning yang tak berkapur? Rasa dia sangat-sangatlah sedap. Sebab bila dia celur dan dia sebatikan dengan kicap dan juga secret resipi kita, dia rasa sedap. Sebenarnya rasa mi kicap Ipoh ni macam mana? Rasa mi kicap Ipoh ni dia bukan sekadar kicap. Sebab kita ada rempah rahsia kita. Di mana dia balance kan. Rasa macam nak ke mi goreng tapi nak ke mi kicap. Dia macam wantan mi ke? Dia macam wantan mi. Sebab kita ada wantan mi juga. Apa rempah-rempah untuk buat mi kicap? Okey, rempah-rempah dia warna merah tu je. Warna merah? Itu je clue yang ada. Cili, bawang, bawang purple. Cili, yang lain rahsia. Alah janganlah. Kita pun nak belajar juga tau kalau nak kena bagi sini je. Ya. Memang nak orang datang sini je kalau nak makan mi kicap. Betul. Rasa dia sari sedap daripada Ipoh. Tak apalah. Kalau korang tak payah pening lah nak belajar mi kicap, datang je rasa cik. Datang je. Dia memang kena masuk lah dalam bakul apa orang kata cawan khas ni. Koleh. Dalam koleh. Okey, mi kicap. Ni lah yang tadi yang bahan merah tu. Ini bahan merah dia. Ni bahan merah dia. Yang dia campur memang dia rasa berempah-rempah sikit. Okey. Apa soalan tadi? Mi kicap ni ada cara tak nak letak dia ke letak je? Letak je, tak ada cara special pun. Macam mana Cik Ash boleh dapat tiba-tiba idea? Yelah, orang kata mi kicap, selalu makan mi kicap tak ada sambal ni, tiba-tiba ada sambal gepuk. Macam mana idea dia? Saya ni kuat travel. Saya suka berjalan lagi-lagi pergi ke Indonesia. Dan Indonesia ni ada satu kedai nama Mi Gacuan. Mi Gacuan tu macam mi neraka bagi diorang. Iaitu mi diorang buat ada sambal dan sangat pedas. Guna cili setan kan? Guna cili setan, betul. Tapi yang ni tak guna cili setan kan? Tak guna cili setan. Ini kita guna apa yang orang kita suka lah, iaitu sambal gepuk. Ni ayam biasa lah kan? Ayam crispy, betul. Ini mi kicap ayam crispy kita digandingkan dengan sambal gepuk. Sambal gepuk kita tak ke atas lah. Ini memang pedas Banyak memang juga pedas. Sambal gepuk dia? Banyak. Mi kicap ayam crispy sambal gepuk. Okey. Dah tengok Encik Ash masak, memang kecoh air liur dibuatnya. Tengok ayam gepuk tadi pun dah buat perut terus lapar. Jomlah kita rasa. First kali mi kicap Ipoh ayam gepuk dia memang padu. Mi kenyal elok, bersalut kicap yang cukup rasa lemak manis, digabungkan pula dengan ayam gepuk yang crispy dan sambal pedas yang memang layan betul bila makan. Selain tu kat sini pun ada hidangan lain yang wajib korang cuba macam chicken chop, nasi ayam gepuk yang tak kalah tau sedapnya. Portion pun boleh tahan besar. Sajian sampingan macam dumpling, mantau buttermilk dan sangkaya dia memang A+. Jadi apa tunggu lagi? Kalau tegak dah teringin nak makan mi kicap Ipoh yang sedap, pot ni memang wajib masuk dalam list korang tau.